Arau duduk peraturan tetap. Arau. Shut up you. Yang berapa Arau? Babi pun dah tak nak tolong dah Perikatan Nasional ni. Masalahnya. Orang cari pengundi, bukan cari babi, bukan cari tai. Tua bangka, tapi akhlak tak ada. Adab tak ada. Di tengah memanasnya kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap berbagai negara, Malaysia justru terjerumus dalam gejolak politik dan ekonomi yang semakin parah. Parlemen Malaysia memanas, diwarnai kerusuhan dan sorotan tajam terhadap Perdana Menteri yang dinilai lamban dan gagal mengelola krisis, bahkan dianggap abai karena memilih menghadiri perayaan di tengah kesulitan rakyat. Kontras dengan situasi tersebut, Indonesia justru menunjukkan ketahanan dan ketegasan dalam menghadapi dampak tarif global, dengan panen besar-besaran yang memastikan kecukupan stok beras nasional, menjadi bukti kesiapsiagaan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pangan rakyatnya. Bukan sekadar ke hulu ke hilir telefon sana sini kerap kali yang disebutkan oleh Perdana Menteri, tapi kena expedite the process, mempercepatkan kepelbagaian rantai yang bekalan dan memperkukuh hubungan dagang pelbagai hala di peringkat ASEAN, OIC dan kerjasama perkongsian ekonomi RCEP dan CPTPP. Pacuk, saya minta Pacuk tarik balik tadi tu yang kata telefon ke hulu ke hilir tu. Itu maksudnya Perdana Menteri dia cakna, dia bertindak, dia bekerja untuk menyelesaikan masalah tu. Saya nak minta Pacuk tarik balik. Sebab itu sangkaan buruk tu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya minta tarik balik. Apa perkataan yang salah? Saya minta tarik balik. Hulu Langat, sila duduk. Hulu Langat, sila duduk. Hulu Langat. Hulu Langat, sila duduk, sila duduk. Tenang, tenang semua. Aku bodek apa? Hulu Langat, rehat dulu Hulu Langat. Duduklah bagi Ahli-ahli Yang Berhormat lain sila duduk. Hulu Langat, sila duduk. Melampau ni. Saya bukan sangka buruk pada PM, ini satu pujian. PM rajin luar negara, rajin telefon pemimpin luar negara, itu satu pujian, satu kehebatan. Apa ini ulangan? Duduk. You duduk. You duduk. You duduk. Ahli-ahli Yang Berhormat. Yang Berhormat Bacok sila. Puan Yang Pertua, pada masa sama Bacok. baru yang boleh diperkenalkan untuk kita dengar dan perbincangan bersama. Hal ini penting Yang Berhormat. Next week Speaker. mesti dapat Speaker, peraturan tetap. mesti dapatkan Speaker, peraturan tetap. Duduk Arau. Ya. 36-6. yang keduanya ialah Arau duduk peraturan tetap. Arau. shut up you. Yang berapa Arau? Yang Berhormat Arau. Yang Berhormat Hulu Langat bangkitkan peraturan mesyuarat. Ya. Peraturan mesyuarat yang mana? Tunggu itu. Ya. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa ahli lain. Dia sebut kandang. Dia tuju hulu langat. Kandang ni untuk binatang. Kandang ni untuk babi. Sebab itu di air kuning tak ada isu terpaksa minta tolong dengan babi. Babi pun dah tak nak tolong dah Perikatan Nasional ni. Masalahnya. Orang cari pengundi, bukan cari babi, bukan cari tai. Ini jadi masalah. Jadi ahli parlimen lama, tua bangka, tapi akhlak tak ada. Adab tak ada. Samakan orang dengan binatang. Ni, saya nak minta dia tarik balik. Speaker, saya nak minta dia tarik balik. Ni, tak ada adab. Kurang ajar. Yang Berhormat Hulu Langat. Kurang ajar. Bodoh. Bodoh. Ahli-ahli Yang Berhormat. Saya nak kena sambung. Boleh tak? Boleh sambung. Okey. Sekejap lagi kamu tunggu dekat itu. Yang Berhormat. Bukan, ni orang yang macam ni macam mana boleh kita layan?
Parlimen ni patutnya berjalan dengan aman dan damai. Ada orang macam ni. Patutnya kita nak Tidak. Dia mengeluarkan perkataan kandang tadi. Okey. Tak speaker, saya minta speaker. Dia tarik balik. Okey. Saya minta dia tarik balik. Saya tak sebut siapa-siapa. Saya sebut ada orang tempat kandang. Dia sebut Ulu Langat tadi. Kita akan cek Hansard dulu. Saya pun tak perasan. Arah on mic. Minta Yang Berhormat bagi masa sikit. Saya minta supaya apa yang kita laksanakan 1997 kita cadangkan supaya kerajaan membuat pelaburan. Hari ini baru kita nak bincang dan baru nak bentang di sidang parlimen khas. Apa pun tak ada masalah lah. Better late than never dengan izin Perdana Ketua. Tetapi kita nak kata inilah dia tahap seriusnya kita. Tengoklah masa saya berucap ni sebagai rekod, tak ada seorang pun menteri penuh yang ada di dalam Dewan ini. Tidak ada seorang pun. Padahal kita bersidang sehari je. Bukan lama pun. Sehari je kita nak bersidang ni. Kita lepas ni buat phone call, nak buat majlis raya, nak buat video TikTok dan sebagainya boleh. Sampai sebelum kita nak bersidang pula pada bulan Jun. Puan Dipertua, kita semua sedar bahawa isu tarif Amerika Syarikat ini bukan isu kecil. Dan kita semua dah jangka inilah isu yang akan berlaku sejak daripada kempen Presiden Amerika lagi. Yang mana calon yang menang pada hari ini telah menyebut tentang isu tarif ini dalam kempennya. Sebab itu saya pelik. Bila Perdana Menteri kata tadi, ia perkembangan yang tidak dijangka. Seluruh dunia dah jangka. Seluruh dunia sudah menjangka. Tiba-tiba kita kata tidak dijangka. Tak apalah. Tetapi apa yang kita nak sebut bahawa ini sebenarnya sepatutnya sudah kita jangka dan kita sudah bersedia daripada awal. Dan ia menjejaskan jutaan ringgit hasil ekspor negara kita. Dan dalam saat getir seperti ini pun, kerajaan hanya menghantar pegawai junior ataupun dengan maaf menteri yang agak junior untuk berunding dengan Washington. Sepatutnya macam jiran kita Indonesia menghantar menteri penyelas ekonomi mereka, staf menteri keuangan. Vietnam hantar timbalan Perdana Menteri mereka untuk berunding dengan Amerika. Kita hantar dengan maaflah timbalan ketua setiausaha yang agak junior dalam perkhidmatan. Jadi tak nampak mana seriusnya kita. Sepatutnya kita hantar menteri keuangan lah kalau boleh, ataupun terima kasih. Menteri ekonomi bercuti Indra Mahkota, tak tahu ke? Menteri ekonomi bercuti. Jadi sebulan pula cuti. Selamat datang Menteri MITI. Maaf yang tadi saya petik sikit. Saya nak rekod Menteri MITI masuk balik. Tunggu sikitlah Menteri MITI. Jangan korbankan kedaulatan negara dan daya saing negara. Kenyataan yang MITI buat baru-baru ini membimbangkan. Seperti mana yang dilaporkan, seolah kita mahu memujuk Amerika dengan mengorbankan perolehan kerajaan, melonggarkan sektor halal, bertolak ansur dalam agenda Bumiputera. Ini yang dikatakan non-tarif barriers itu. Ini pengkhianatan dan jual maruah bangsa kalau dibuat. Agenda Bumiputera sudah dianaktirikan dan diabaikan ketika ini. Sekarang nak ratah lagi. Langkah ini akan merugikan negara, terutamanya orang Melayu. Jangan kita longgarkan dasar ini supaya hanya manfaat pada satu negara luar sahaja. Terdapat laporan juga yang kerajaan akan beli aset dari Amerika Syarikat untuk kurangkan defisit perdagangan, seperti aset pertahanan, keselamatan dan perolehan oleh GLC, Petronas, KTMB, MHB di bawah MOF. Betul ke ini? Kalau betul, perlu dijelaskan. Tadi yang Muhammad Tambun kata banyak butiran di bawah NDA tak boleh dijelaskan. Jadi apa yang boleh masyarakat dan PMKS tahu rundingan-rundingan ini kalau semuanya kita simpan? Bahawa negara ini sedang berdepan satu bentuk serangan ekonomi yang belum pernah kita hadapi dalam dekad ini. Tetapi malangnya tindak balas kerajaan seolah-olah masih dalam zon selesa, bukan dalam mod kesiapsiagaan perang. Tan Sri Yang Dipertua, apabila Presiden Trump umum tarif timbal setinggi 24% ke atas ekspor kita dan hanya diberi penangguhan 90 hari, itu bukan sekadar statistik perdagangan. Itu adalah pengisytiharan perang ekonomi secara terang-terangan. Kenapa kerajaan lambat bertindak? Trump naik bukan kejutan. Sejak November lagi bila Trump menang, semua orang tahu Trump akan kembalikan dasar America First. Ramai pakar ekonomi dah menjangkakan dasar pelindungan yang akan beliau lakukan pada kali ini. Dulu pun penggal pertama dah buat kenaikan tarif 20% ke atas solar, aluminium dan keluli.
Presiden Biden pun teruskan. Tapi kerajaan pimpinan Tambun sibuk jalan sana sini, sibuk pergi beraya. Ketika AS kenakan tarif ke atas Mexico, Kanada, ke China, apakah tindakan kerajaan ketika itu? Diam 1000 bahasa. Baru kita panik bila Malaysia dikenakan 24%. Kita sekarang punya kemampuan. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta-minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan kita akan punya kekuatan di segala bidang. Bersama saudara-saudara, saya tambah yakin. Hari ini, kadang-kadang nanti saya mau telepon dia.